Hi guys, jom ikut saya pergi makeup klien hari Sabtu. So this client dia dapat benefit one-to-one session dengan Byung-Soo L. So venue dia dekat Bukit Bintang. So I naik MRT sampai Bukit Bintang and jalan-jalan sampai ke venue. Venue dia dekat Sungai Wang. Tak tahulah sebut dia macam mana. Tapi dekat situ lah kat Megastar Arena tu. So jalan-jalan sampai I terus set up. Barang I tak banyak mana. Kita pun newbie. Tapi kita set up je lah sambil tunggu klien. And then I tu sempat nak record makeup klien tu. Aku rasa aku gelabah aku nervous. Tapi tengoklah muka happy tu sebab dah set makeup. Lepas tu kita turun dekat tingkat bawah ni. Dekat G ni ada Watson, Guardian Sale. Aku tengoklah lepas tu apa lagi. Tengok mata aku. Mata aku dah menggelior. Aku pun dah terus off record, terus shopping. And then next ni kita pergi ke KV. Kat KV ni I suka diorang punya mask. So apa lagi aku pun ambil. Dia ambil je tau, pakai tak tahu lagi. Ni next 7 dia lagi banyak. Aku pun ambil. Kalau kat sini kan harga dia RM90 tau. Sebelum ni macam tu RM90 pun. Adalah cancel. Ni sebenarnya tengah I try method makeup baru. So surprisingly dia jadi. So love. Okay. Tadi nampak macam ambil mask je. Tapi tak ya, ambil kipas pula dah. Ni I singgah kedai sebelah KKV. Kedai Q Pocket nama dia kot rasanya. I cari spek sebenarnya. I nak spek macam James Cortez. Tapi aku tak jumpa. Aku rasa. Okay, ni aku suka bahagian-bahagian ni. I think kalau tourist suka. Kalau I tourist kat Malaysia, I suka datang tempat ni. Aku ambil je. Sebab macam Mayway, macam function. Keris aku. OOTD. Okay, next. Kita tahu lah. Aku pun jalan-jalan je lah ke Bintang kan. Lepas tu dia sampai MRT balik. Ada Chinese man mainin. Okay lah juga. Lepas tu dah. Aku penat. Bye.